Hai semua dan selamat datang. Hari ini kan kita nak kupas satu subjek yang boleh dikatakan legend lah sebab ramai yang gerun dengannya. Prinsip perakaunan. Tapi persoalannya, betul ke subjek ni susah? Atau sebenarnya ia lebih kepada mencabar? Jom kita rungkai sama-sama. Ayat ni. Akaun itu susah. Saya pasti ramai antara kita yang pernah dengar ayat keramat ni kan? Sama ada dari kawan-kawan, mak ayah, atau mungkin kita sendiri yang cakap macam tu. Dah macam satu kepercayaan turun-turun pula. Jadi, persoalan utamanya sekarang, betul ke tanggapan ni? Adakah ia satu fakta yang tak boleh disangkal atau sebenarnya ia cuma satu mitos yang lahir dari salah faham? Okey, untuk kupasan kali ni, ini perjalanan kita. Mula-mula kita akan pecahkan mitos akaun tu susah. Lepas tu, kita akan fahamkan beza antara susah dengan mencabar. Kita juga akan tengok apa sebenarnya yang kita belajar dalam akaun ni, nilainya di mata dunia, siapa yang betul-betul ngam dengan subjek ni, dan macam mana cabaran tu sebenarnya boleh buat kita lebih matang. Baiklah, kita mulakan dengan mitos utamanya. Selalunya kan, tanggapan yang akaun ni susah datang dari rasa takut. Kita dah takut dulu, sebelum kita sempat kenal dan faham pun apa logik dan struktur di sebalik subjek ni. Dan dekat sinilah kuncinya. Macam mana kalau kita cuba tukar satu perkataan je? Daripada perkataan susah, kita gantikan dengan perkataan mencabar. Mungkin nampak macam tak ada beza, tapi percayalah, ia boleh ubah cara kita pandang subjek ni 180 darjah. Cuba kita tengok beza dia. Bila kita sebut susah, ia macam satu dinding yang kita tak boleh tembus. Terus rasa nak angkat bendera putih kan? Tapi, bila kita sebut mencabar, bunyinya lain. Ia seolah-olah satu ajakan untuk kita asah otak, untuk kita kuasai satu kemahiran baru yang perlukan kita berfikir pada tahap yang lebih tinggi. Okey, jadi apa yang buatkan subjek ni mencabar? Adakah sebab nombor dan formula semata-mata? Sebenarnya kan, ia jauh lebih mendalam daripada tu. Inilah intipati sebenar akaun. Ia bukan pasal mengira je. Tapi ia satu proses untuk membina cara fikir yang logik dan tersusun. Kita tak terus lompat ke pengiraan. Tak. Kita mulakan dengan faham konsep teras dia, kemudian kita fahamkan sistem catatan bergu tu, baru kita belajar sediakan penyata kewangan. Akhirnya, semua ni melatih kita untuk analisis setiap transaksi secara sistematik. Sekarang, jom kita tengok kenapa semua kemahiran ni sangat-sangat bernilai. Ia bukan setakat untuk jawab exam, tapi ia ada pengiktirafan yang jauh melangkaui sempadan sekolah, malah sempadan negara. Ya, betul tu. Dengan kita kuasai prinsip perakaunan, kita sebenarnya sedang letakkan batu asas untuk kerjaya profesional yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bukan biasa-biasa. Contoh paling jelas, LCCI. Ia adalah singkatan untuk London Chamber of Commerce and Industry. Ini satu kelayakan profesional dalam bidang perakaunan yang laku kat seluruh dunia. Dan yang menariknya, silibus prinsip berakaunan di Malaysia ni setaraf dengan LCCI tahap 2 atau 3. Maksudnya, pelajar kita belajar pada standard global. Okey, tapi mesti ada yang tertanya-tanya, adakah subjek ni sesuai untuk semua orang? Apakah ciri-ciri yang buat seseorang tu boleh pergi jauh dalam bidang ni? Kuncinya bukan pada tahap IQ semata-mata, tapi lebih kepada cara kita berfikir. Subjek ni perlukan seseorang yang sangat teliti, yang konsisten cara fikir dia, yang suka faham struktur dan sistem. Dan paling penting, dia kena ada disiplin yang tinggi untuk ikut setiap langkah dalam proses tu. Tak boleh langkau-langkau. Dan ini adalah benda yang normal. Cuba kita fikir macam ni. Sama macam tak semua orang serasi dengan subjek fizik, kimia atau maths kan? Begitu jugalah dengan perakaunan. Ia menuntut cara fikir yang spesifik. Ini bukan soal siapa lebih pandai, tapi soal di mana letaknya kekuatan dan kecenderungan semula jadi kita. Jadi, selepas kita bongkar semua mitos dan faham realiti sebenar subjek ni, apa kesimpulan besar yang boleh kita ambil? Dan inilah mesej utamanya, seperti yang dirumuskan oleh Cikgu Cik Aini. Akaun itu mencabar dan cabaran itu mematangkan. Nampak tak? Ia bukan lagi pasal nombor semata-mata. Ia adalah tentang satu proses pembentukan diri. Melalui cabaran itulah kita menjadi lebih matang. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini untuk direnungkan. Setelah kita faham yang ia bukan soal susah tapi soal cabaran yang membina kemahiran bertaraf global dan mematangkan diri kita, adakah anda bersedia untuk menyahut cabaran ini?